Tengok ni guys, Honda CR-V di Malaysia dah ada beberapa pembaharuan untuk tahun 2026, termasuklah varian baru hybrid dengan harga yang lebih rendah. Let's check it out. Sebelum ni model ni ada 4 varian, tapi sekarang diturunkan jadi 3 sahaja. Varian S yang asas tu dah tak ada lagi. Lepas tu varian E pun dah ditukar dari VTEC Turbo jadi eHEV. So now CR-V yang paling murah sekali di Malaysia dah pakai engine hybrid. Strategi ni memang menarik lah, sebab untuk model Honda lain kalau korang nak hybrid mesti ambil varian yang paling mahal sekali, RS. Tapi untuk CR-V baru ni, varian yang paling mampu milik sekalipun dah ada engine hybrid. But then again, Honda CR-V ni tak adalah murah mana. Varian E hybrid baru ni harga dia RM178,000, naik RM8,000 banding dengan E turbo yang lama. Tapi itu pun hampir RM18,000 lagi murah dari versi RS hybrid yang biasa. So untuk orang yang nak betul-betul jimat minyak, inilah paling berbaloi sekali. If you still insist on turbo, variant V all-wheel drive dengan engine 1.5 litre VTEC turbo tu masih ada lagi. Harga pun sama, RM182,000. But if you ask me, ambil yang hybrid dengan engine 2 litre IMMD ni jauh lebih bagus lah. Torque dia lagi tinggi, 335 Nm banding dengan 243 Nm sahaja. Dan 0 ke 100 pun lagi laju. Hybrid 8.9 saat, turbo 10 saat. But of course, perbezaan paling ketara sekali, fuel consumption dia lah. Yang hybrid ni boleh dapat sampai 20 km per liter. Memang ajaib lah untuk kereta SUV besar macam ni. Yang turbo tu sekitar 13 km per liter sahaja. Yang ni kalah satu je top speed. Yang ni boleh pergi 185 km sejam. Yang turbo tu 200. But for a car like this, who cares? Selain powertrain baru, CR-V e-hybrid ni dapat rim 18 inci dengan sound resonator sama dengan versi RS. So masa bawa atas highway, dia rasa lebih senyap. And just like the RS, yang E ni pun ada single exhaust sahaja di belakang, bukan twin tailpipes macam yang turbo tu. Bukan itu saja, sekarang semua Honda CR-V tahun 2026 dapat digital key. So boleh pakai handphone biasa untuk lock, unlock dan startkan engine. Dah tak payah bawa kunci lagi dah. Just as useful, semua variant pun dapat Eco Tint Solar and Security Film. Sebelum ni dia charge RM1,500 ya. And then semua variant pun dapat an updated head unit with Google built-in sama dengan Civic facelift. So dia dapat Google Maps and Play Store as standard. Benda ni nampak canggih, tapi sebenarnya it's not all that useful pun. Sebab kereta ni dia tak ada internet connection. So most of the functions tak jalan pun. Last kena tether to handphone juga, so lebih baik pakai Apple CarPlay or Android Auto je. Perubahan yang lebih bermanfaat, finally lah Honda dah bagi kereta ni a proper blind spot monitoring system. So kalau sebelum ni Honda Lane Watch hanya jaga sebelah kiri sahaja, yang BSM baru ni dua-dua side pun dia cover, jauh lagi bagus. Also upgraded, masa nak reverse, CR-V sekarang ada rear cross traffic alert, so it's just safer all around lah. Satu lagi yang aku suka, sebab variant asas untuk CR-V baru ni sekarang grade E, dia dah tak rasa kosong sangat macam model lama. Model S lama tu, kerusi dia fabric, steering plastik, skrin tengah lagi kecil dan auto wipers pun tak ada. Sekarang barulah tak rasa macam kereta murah lagi. Semua leather, kerusi depan dua-dua pun powered dan untuk driver ada memory lagi. Yang kacau, satu je, versi E ni masih pakai reverse camera sahaja, bukan 360. Yang RS ni pula, kalau korang tanya kenapa dia mahal sangat, body cladding kat bawah ni all around dah jadi body colour nampak lebih sporty. Plus of course, dia ada RS badge. Lepas tu, trim grill depan, side mirrors dan door handles dah jadi hitam. Lampu depan dia pun lain, yang RS ada projector di tengah dengan adaptive driving beam. And dekat dalam dia ada stitching warna merah dan headliner hitam, so dia rasa lebih sporty. Kamera parking dah di-upgrade jadi 360, meter driver full digital, di atas ada HUD lagi dan sound system dia sekarang jenama Bose. Dan baru untuk tahun 2026 ni, kerusi depan ada logo RS dan trim dashboard dah jadi gelap sikit. Last kali, safety dah macam biasa untuk Honda Malaysia, semua pun complete. Variant paling murah pun dapat ADAS Honda Sensing lengkap, 8 airbag and crash safety rating ASEAN NCAP 5 bintang. So ini dia guys, Honda CR-V 2026 dengan variant hybrid baru yang lebih murah. If you're buying this model, korang akan pilih hybrid ke turbo? Tulis kat bawah.